Kalau hampa craving nak makan benda yang manis-manis, coklat-coklat ni kan, hampa boleh mai dekat Bubble Shark Cafe, Kuala Kedah. Jom kami nak tunjuk apa yang best yang mereka jual dekat sini. First, paling tertarik dengan dia punya croissant. Yang kami ambil ni flavor strawberry, pistachio dengan coklat. Croissant dia crispy dekat luar, lembut dekat dalam. Popis dia pun rangup elok. Pisang dia manis je. Yang ni floating donut. Dekat atas ada donut, dekat bawah ada ais coklat. Kami suka sebab donut dia lembut. Yang coklat pun sedap. Set donut ni sesuai lah kalau hampa nak makan ramai-ramai kan. Kalau tanya kami, paling suka tiramisu dengan cheese caramel. Yang ni memang sesuai dengan nama lah. Makan ni coklat meleleh-leleh. Sama macam coklat moist ni. Kek coklat ni memang lembab elok. Makan ni hilang terus craving coklat. Dekat sini pun dia ada macam-macam jenis ayak yang best. Boleh tengok lah yang kami tunjuk ni semua yang best seller. Ayak-ayak dekat sini memang secukup rasa elok. Memang tak kedekut bahan lah. Selain daripada menu yang kami tunjuk, dia ada macam-macam menu lain juga. Yang mana yang tak pernah try lagi, hampa kena mai tau. Hampa jangan lupa tinggal.